Dengar. Okay, slide pun nampak Nampak? Alright. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Nida selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia atas kesudian menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan platform UPM Research Data Repository. Semoga perkongsian saya pada hari ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kefahaman tuan-puan tentang open science dan kepentingannya dalam dunia penyelidikan, khususnya dengan menggunakan platform UPM Research Data Repository ini. Okay, izinkan saya mengendalikan sesi ini dalam bahasa Melayu. Okay, sebelum itu, terima kasih sekali lagi Puan Nida kerana memperkenalkan secara detailnya tentang diri saya. Okay, boleh panggil saya Eddie. Saya bertugas di bahagian pembangunan aplikasi, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi sejak tahun 2014 lagi. Sepanjang saya bertugas di bawah bahagian pembangunan aplikasi, antara aplikasi yang dibangunkan yang paling mencabar dan perlu kepada penelitian dan pemahaman konsep yang mendalam adalah aplikasi UPM Research Data Repository ini. Hal ini kerana aplikasi ini dia ada do and don'ts dia ada limitasi dia. Dan begitu juga dengan ekosistem yang diperlukan untuk menyokong proses kepada open science itu sendiri. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih mendalam, so kita akan tengok apakah agenda kita pada hari ini. Okey, berikut adalah agenda kita pada hari ini. Saya akan menyentuh sedikit tentang pengenalan kepada open science. Saya rasa ramai yang telah sedia maklum berkenaan open science dan perkara ini telah pun disentuh semalam dalam ucapan perasmian dan ucapan daripada Yang Berbahagia Prof. Samsilah Roslan di dalam keynote address-nya yang bertajuk Open Science for All. Okey, cumanya saya akan menyentuh perkara asas yang menjadi tunjang kepada proses di dalam platform ini. Seterusnya saya akan memberikan pengenalan mengenai platform UPM Research Data Repository ini berkaitan objektif, sasaran pengguna dan ciri-ciri utama sistem. Agenda seterusnya adalah bagaimana terma as open as possible, as close as necessary diguna pakai dan diaplikasi dalam platform ini. Seterusnya melihat research data repository ini menyokong open science. Okey, sebelum kita akan pergi kepada kesimpulan, saya akan menunjukkan demonstrasi penggunaan sistem. Okey, apa itu open science? Okey. Open science ialah pendekatan penyelidikan yang menjadikan data, metodologi, kod dan hasil kajian boleh diakses secara terbuka, boleh dikongsi dan boleh diguna semula oleh sesiapa saja. Cuba anda bayangkan dengan menggunakan kaedah lama, data-data disimpan di dalam drive ataupun disimpan dalam personal cloud. So apabila sesuatu terjadi kepada device ataupun drive tersebut, ia akan menyebabkan data-data yang kita kumpulkan tadi termusnah. Dengan pendekatan open science, kita boleh memastikan bukan saja data, malah kaedah dan teknik serta hasil penemuan yang dicapai dapat disimpan secara selamat dan kajian tersebut boleh berkembang melalui asas kajian yang telah dibangunkan. Okey. Open science terdapat beberapa ciri-ciri utama, iaitu akses terbuka, data terbuka, sumber terbuka, ulasan terbuka dan sains warga negara. Okay, sains warga negara ini atau citizen science akan disentuh lebih mendalam oleh Dr. Nur Zatil Sharliza pada 13 Mei akan datang. Dijemput semua untuk sama-sama mendengar ceramah yang sangat bermanfaat inilah. Di dalam open science perlunya akses terbuka bagi memastikan penerbitan ilmiah tersedia dan boleh diakses sesiapa sahaja serta data boleh dikongsi di platform terbuka. Malah ulasan terhadap hasil kajian yang dilaksanakan melalui proses yang telus dan terbuka dapat dibaca oleh umum. Okey. Satu lagi perkara penting dalam open science ialah FAIR. Okey. FAIR ialah prinsip panduan dalam pengurusan dan perkongsian data penyelidikan agar ia boleh digunakan semula secara berkesan. Ia menekankan bahawa data bukan sekadar disimpan tetapi diurus dan diterbitkan semula secara terancang. FAIR ni ialah akronim kepada
F, A, I dan R sebenarnya, dan F itu merujuk kepada findable, iaitu data yang mudah ditemui dan diakses oleh sesiapa sahaja di mana sahaja. Okay. A pula ialah merujuk kepada accessible, iaitu data yang dijamin boleh diakses sama ada secara terbuka atau dengan permohonan melalui protokol yang standard dan stabil. I merujuk kepada interoperable, iaitu data yang disimpan dalam format dan struktur yang boleh dibaca dan digabungkan dengan sistem atau dataset yang lain. Okay. Dan R pula ialah merujuk kepada reusable, iaitu mempromosikan penggunaan semula data untuk penyelidikan masa hadapan. Okay. Saya telah menyentuh perkara asas berkenaan open science tadi. Di sini kita dapat lihat keterbukaan data dan hasil kajian yang dilakukan. Tetapi sebenarnya kita tak perlu bimbang dengan word keterbukaan itu sendiri. Kerana keterbukaan itu dia ada prosesnya dan melalui protokol yang standard agar data dan hasil kajian kita dapat pastikan ia selamat daripada dicuri, disalahguna dan maupun termusnah. Okey, bagaimana kita katakan proses dan protokol yang standard itu? Okey, itulah yang kita bangunkan dalam platform UPM Research Data Repository ini. Okey. Sistem UPM Research Data Repository ini atau lebih dikenali sebagai Putra Ardi Repo dibangunkan sebagai platform utama pengurusan data penyelidikan Universiti Putra Malaysia. Okey. Sistem ini telah mula dibangunkan sejak tahun 2018 lagi dan mula dikembangkan kepada Malaysian Open Science Platform iaitu MOSP sejak tahun 2022. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan dengan sistem ataupun platform itu, kita lihat dulu apa itu repository. Kita kenal dulu apa itu repository. Repository data ialah merujuk kepada tempat atau sistem di mana data disimpan, diurus dan boleh dikongsi. Ia berfungsi sebagai pusat penyimpanan yang teratur untuk data, mempunyai kemudahan akses kepada data, pengurusan dan analisis yang boleh dibuat. Okey. Pengurusan pengurusan data penyelidikan bermula dengan tempat penyimpanan data mentah, data proses dan hasil kajian dan analisis kepada pengurusan data yang mengatur data dan metadata secara sistematik. Okey, selepas data diurus, ia barulah mudah untuk diproses perkongsian data selaras dengan open science tadi. Akhirnya, pemeliharaan data di mana memastikan data dapat diakses dengan selamat dan berterusan serta memastikan kualiti dan validiti data. Okey. Okey, memahami makna dan keperluan inilah Putra Repo kita set upkan objektif dia kepada pengurusan data penyelidikan secara sistematik, mempunyai akses kepada projek untuk kolaborasi dan keupayaan perkongsian data reproduksi. Okey, reproduksi ni yang membawa makna atau maksud dari data utama kepada perkongsian data yang telah disaring oleh pemilik data, di mana pemilik data mempunyai hak sehingga tahap mana data itu boleh dikongsi. Itu yang saya cakap tadi, ialah kita sebenarnya walaupun kita kata di open science, tapi kita ada hak untuk mengawal sejauh mana data itu boleh dikongsi. Okey. Putra Repo menyasarkan kepada 3 tahap pengguna iaitu ketua penyelidik, ketua penyelidik dan pasukan lah. Yang mana tahap ini adalah depositor kepada bank data. Selain itu, pensyarah dan penyelidik UPM juga mampu memainkan peranan bagi keterlihatan projek serta boleh berkongsi data penyelidikan yang sama. Collaborator luar boleh memohon untuk perkongsian data dari pemilik data yang pastinya akan disaring kualiti, integriti dan juga keselamatan data oleh tim data steward yang telah dilantik. Setakat ini di Universiti Putra Malaysia, kami mempunyai seramai 15 orang data steward yang mana mereka ini adalah dikira unsung hero lah, bekerja di belakang, di balik tabir. Tim inilah yang akan memastikan setiap data yang berkualiti, data itu berintegriti dan data itu visibility. Dan mereka juga
yang akan menasihati pemilik data berkenaan sensitiviti data yang boleh dikongsi selaras dengan prinsip FAIR ini. Okey. Seterusnya kita akan melihat kepada ciri-ciri yang terdapat di dalam sistem Putra Repo. Okey, dia ada penyimpanan data, fungsi carian, akses, reproduksi data, keselamatan dan privacy data. Oh maaf, saya. Privacy data dan juga prestasi data. Okey ya. Okey, ciri-ciri utama Putra Repo ialah penyimpanan data penyelidikan secara berpusat. Data boleh disimpan dalam pelbagai format ataupun jenis file. Data penyelidikan ini akan dikategorikan kepada 26 jenis kluster. Dengan setiap projek yang didaftarkan boleh mengandungi lebih daripada satu kluster. Dan yang paling penting ialah data disimpan menggunakan teknologi HDFS, iaitu menggunakan Hadoop, yang mana ia adalah teknologi big data. Secara teknikalnya, Hadoop ini ialah bersifat horizontal scaling, iaitu melibatkan penambahan lebih banyak node ataupun server kepada kluster server itu sendiri. So data node baharu meningkatkan kapasiti storan dan kuasa pemprosesan. Jadi ia akan mengatasi masalah backup dan juga saiz storan itu sendiri. Okay, selain itu, Putra Repo mempunyai fungsi carian berdasarkan metadata seperti nama projek, ketua penyelidik ataupun kluster penyelidikan dan banyak lagi. Okay. Next ialah ciri yang paling penting dalam Putra Repo, iaitu hak akses. Sebab kita mengambil maklum bahawa data yang dihasilkan oleh penyelidik bukannya mudah dan murah. Okay, proses ni pula untuk penyediaan data penyelidikan ini melalui proses yang panjang dan ada kalanya rumit. Oleh itu, penyelidik data mempunyai kawalan penuh kepada projek dan data, di mana pemilik data ni boleh untuk menetapkan pilihan keterlihatan projek kepada umum atau hanya dalaman UPM sahaja. Dan bagi dataset tu pula sendiri, pemilik data tu boleh menetapkan data yang diupload hanya boleh diakses untuk dirinya sendiri sahaja atau untuk diberi kebenaran kepada staf dalaman UPM atau kepada umum ataupun open access. Okey, ini akan saya tunjukkan semasa sesi demo nanti insya-Allah. Untuk collaborator luar, pemilik berhak dalam memberi kebenaran dan ia perlu melalui peringkat saringan daripada tim data steward terlebih dahulu. Dia tidaklah semudah yang kita bayangkan dia open access dan open data itu sendiri. Dia ada proses-proses dan juga melalui polisi yang ditetapkan. Okey. Ciri-ciri lain di dalam platform ini ialah berkenaan dengan prestasi data, iaitu bilangan capaian terhadap projek dan juga akses kepada dataset akan dipaparkan serta keselamatan dan privasi data dikawal dan dienkrip. Okey, satu lagi ciri penting dalam Putra Repo ialah reproduce data. Okey, reproduce data ni adalah ciri utamalah dalam Putra Adi Repo ni. Dan inilah yang kami cuba tonjolkan, di mana prinsip dan juga prinsip dan juga bagaimana operasinya open science itu sendiri. Okey. Dia seperti jika kita mempunyai satu master file dengan format data berbentuk CSV dan juga JSON, iaitu dalam bentuk tabular lah. Kita boleh menghasilkan data sekunder terus daripada sistem. Ia bermakna kita boleh mengasingkan daripada satu master file ataupun file induk kita daripada data penyelidikan kepada file-file sekunder yang kita telah saringkan untuk dilihat oleh pihak-pihak tertentu atau kepada umum mengikut kebenaran pemilik data itulah ataupun kita sendiri. Okey. Okey, dengan ciri-ciri yang dinyatakan tadilah, Putra Repo selaras dengan matlamat open science yang mana sejajar dengan prinsip FAIR yang berpegang kepada konsep as open as possible, as close as necessary. Macam saya cakap tadi, reproduce dataset itu ialah
kita boleh open. Kita boleh open data, tapi kita akan open pada apa yang kita rasa perlu, dan kita akan tutup mana yang kita perlu. Mana yang kita rasa perlu sebelum pergi kepada further collaboration nanti. Okey, carta alih berikut menunjukkan bahawa platform Pultra Adi Repo mengurus keterlihatan projek dan dataset dengan projek boleh dikategorikan kepada umum atau open access atau hanya dalam UPM sahaja. Manakala akses dataset bagi projek tersebut akan ditentukan oleh ketua projek atau pemilik data itu sendiri dah. Sama ada dataset tersebut bersifat personal, so hanya dia saja yang boleh lihat, boleh operate the data, atau boleh dikongsi hanya di laman UPM atau dikongsi kepada umum atau open access. Proses ini juga akan dipantau oleh tim data steward. Itulah sebab kita kenali mereka ini adalah unsung hero. Okey. Di sinilah kita akan lihat UPM Research Data Repository ini menyokong Open Science dengan pengurusan data penyelidikan yang lebih baik bagi meningkatkan keberkesanan dalam mengurus data projek penyelidikan dan mengurangkan penyediaan data penyelidikan yang berulang, disebabkan kita boleh sharing dataset yang kita dah binakan tadi. Dan okey, salah satu sebenarnya Pultra Adi Repo ni adalah salah satu repository yang menyediakan data penyelidikan kepada Malaysian Open Science Platform, dan seterusnya boleh menjadi pusat data penyelidikan untuk manfaat global, insyaAllah. Okey, berikut adalah peringkat data yang bermula dari data mentah kepada data pre-processing, kepada data analitik sehinggalah kepada data yang diterbitkan. Okey, apa yang menjadi matlamat Pultra Adi Repo adalah untuk menangkap seberapa awal peringkat data untuk disimpan dan diboleh guna semula. Okey, kita bayangkan bahawa jika penyelidik memuat naik data mentah, so dari situ jika ada collaboration, ia mudah untuk kita lihat sebab data untuk kita kembangkan, sebab data memang dah tersedia. Berbeza dengan data yang kalau kita letakkan data yang telah diterbitkan, sebab data itu dah bersifat final, so dia susah, dia tiada pattern data yang kita boleh analyse lagi sebab dia dah melepasi proses data pre-processing tu tadi. Okey. Dalam usaha membina dataset yang tersusun dan boleh diakses dengan mudah, terdapat beberapa langkah utama yang perlu diikuti dalam Pultra Repo. Okey, proses ini bermula dengan pendaftaran metadata projek. Setiap dataset perlu mempunyai matlamat asas atau metadata yang menerangkan kandungan, pemilik dan tujuan dataset tersebut. Pendaftaran metadata ini penting bagi memastikan projek dapat dikenal pasti dan dicari oleh penyelidik lain dengan mudah. Okey, seterusnya pendaftaran directory dataset. Okey, ini adalah untuk menyediakan directory khusus bagi fail data tersebut. Directory ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan yang membolehkan penyelidik mengurus dataset dengan lebih sistematik. Seterusnya muat naik fail data mentah tadilah, itu raw data. Penyelidik boleh memuat naik data mentah ke dalam sistem. Sistem akan memastikan bahawa data yang dimuat naik disimpan dengan selamat dan dapat diakses oleh pihak yang diberi kebenaran. Seterusnya adalah reproduce dataset, iaitu seperti mana yang saya maklumkan tadilah, daripada satu master file raw data kita boleh pecahkan data tu, kita boleh saringkan data tu, malah bukan sekadar itu, kita boleh anonymize atau masking. Contoh macam dalam dataset kita ada nama, kita ada nombor IC, kita ada nombor matrik bagi student. So kita boleh maskingkan dia sebelum, sebab data-data tu dia bersifat sensitif kan. Okay, kita maskingkan dulu sebelum kita beri akses kepada public ataupun kepada orang-orang yang tertentu.
Okey. Saya rasa kita akan pergi kepada sesi demonstrasi penggunaan sistem. Okey. Okey, sebelum tu kita okey. Sebelum tu saya tunjuk dululah. Ini adalah paparan Research Data Repository UPM. Okey. Sebelum kita login ke dalam sistem dulu, kita akan buat raw data. Okey, di sini saya akan menggunakan SPSS untuk extract data daripada SPSS ini kepada CSV. Okey Okey, apabila kita dah buka file SPSS, kita boleh pergi kepada file sebab data dah ready dah sini. So kita akan pergi kepada file dan kita pergi kepada export data dan pergi kepada CSV. Okey. Okey, daripada CSV ni kita boleh kliklah variable untuk melihat variable apa yang ada lah dekat dalam dataset kita. Mana-mana yang kita tak perlu, kita boleh buang lah. Tapi untuk sekarang ni, exercise sekarang ni saya akan buat untuk master file. Jadi saya akan save file ini ke dalam saya punya directory. Okay, so saya akan save data ini. So automatic file ni dia ada log dia dan file akan wujud di ni adalah file CSV yang kita telah create tadi. Kita cuba buka dia. Yang kita akan nampak file ni dah berformat CSV daripada file SPSS yang kita ada. Okey, daripada master file yang SPSS sebab SPSS ni saya rasa sangat biasalah kepada penyidik-penyidik. Okey. Daripada SPSS ni, tabular ni kita transfer kepada CSV. Okey. Sekarang ni file sudah ada dalam bentuk CSV. Okey, perkara yang kedua yang saya rasa perlu juga untuk kita extract kan ialah kita boleh close log ni dulu. Okey, perkara yang kedua yang kita perlu extract ialah kita nak extract variable view ni. Sebab nanti untuk kemudiannya kita boleh semaklah apa kita punya categorical kita supaya mudah di kemudian hari. So kita boleh pergi kepada file, kepada new. Okay, bagaimana kita nak extract dia punya variable kepada file, kepada new dan kepada syntax. Okay. Okay, dekat syntax ni kita boleh type dekat sini display. So display, kita boleh pilih lah, dia automatic keluar kat situ, display dan kita boleh type dictionary. So dictionary dia akan keluar. Okay. Dan daripada sini kita akan klik button run. So automatic log akan dipaparkan. So berikut adalah log dia lah. Okay. So kita nampak kat sini. So ini adalah log information yang dipaparkan. So daripada log sini kita boleh customize kita punya log ni lah. Okay, contoh macam saya tak nak active dataset ni keluar. So saya boleh delete kat sini. Okay, notes ini okay, kejap Okay, file information sebagai tajuk. Sebagai tajuk tu saya nak buang, saya nak tulis dia punya kita punya tajuk kita lah. Okay. Okay. Kita double klik kat situ.
Dan kita boleh buang dan kita boleh renamekan tajuk dia. Okay. Notes dan juga variable lah. Variable view ni pun sebenarnya kita boleh custom lagi. Notes kita boleh nampak dekat sini lah, variable and notes. Okay. Okay, proses sekarang ni adalah proses kita customize log tu untuk variable view tu, dan kita boleh extract dia ataupun kita boleh export dia dengan cara klik export dan juga okay, dekat export ni kita ada pilihan lah. Kita akan save as HTML sebab nanti dalam sistem nanti bila kita uploadkan file ni dia boleh terus klik untuk terus nampak apa itu variable pada dataset kita, supaya nanti orang faham apabila melihat kita punya dataset ni apa variable-variable dia, apa kategorical dia. So daripada sini kita boleh nampak save as type dia dan save di mana. Di mana supaya kita tahulah nanti kita akan upload file ni ke dalam Putra RD repo, sorry. Okay, dan kita boleh save. Kita save dan bila kita buka balik folder, so kita akan nampak variable data forms ni. Okay. So ini variable dia. Okay. Okay, saya rasa kita dah create raw data dan kita dah extract keluar variable data. So setakat ni semua boleh ikut Boleh Cik MCT. Okay, alright. Okay. And next sekarang ni barulah bila kita dah readykan kita punya data raw, so barulah kita pergi kepada kita punya sistem untuk kita muat naik file tadilah. So untuk sebelum tu kita access, kita kena login dulu. So di login sini kita boleh nampak kat sini dia ada dua kategori, iaitu di atas ini adalah login UPM ID, iaitu untuk staff UPM, dan di bawah itu adalah login untuk external user. Okay, untuk saya login. Okay. Okay, sebab tadi sepatutnya saya kena masukkan password, tapi sebabkan kita UPM sudah ada SSO, itu single sign on, jadi bila saya klik dia akan terus automatik masuk ke dalam sistem. Okay. Sekarang kita dah berada dalam environment system. Ini adalah environment UPM Research Data Repository, iaitu Putra RD Repo. Okay, sekarang fokus kita ialah yang pertama tadi ialah mendaftar projek. Yang kedua, kita akan membina directory. Yang ketiga, kita akan upload dataset yang kita create daripada SPSS tadi. Dan yang keempat nanti baru kita akan tunjuk macam mana daripada data pattern data tadi tu kita boleh saringkan data tu. Okay. And now sekarang ni kita akan create project. So kita boleh klik kepada new dataset. Okay, new dataset. Okay, untuk project yang didaftarkan di PRIMS, kita boleh load data tu di load from PRIMS lah. Kita boleh pilih load from PRIMS jika kita ketua projek dan data tu projek itu ada di PRIMS. Jadi daripada situ metadata seperti ID grant, PTJ, vote, even untuk dia punya penerbitan pun sekali dia akan tarik sekali daripada projek tu. So kita tak perlulah daftar baru projek tu. Okay, cumanya untuk exercise ini saya akan pilih new project lah. Okay, daripada new project kita boleh masukkan title. Okay. So dekat sini adalah subject area lah. Subject area ni kita boleh pilih ini adalah 26 subject area cluster yang ada. So kita boleh pilih lebih daripada satu lah.
Sebagai contoh saya pilih agriculture, art and biochemistry lah sebagai contoh. Dan saya boleh letakkan description. Okay, description ini akan menggambarkan kita punya projek lah. Apabila orang luar melihat ataupun akses kita punya projek, so dia nampaklah description. So lebih cantik kalau description itu ditulis dengan baik. Dan saya yakin penyidik memang biasa dengan penulisan abstrak macam ni supaya researcher luar boleh faham apakah insight dalam projek ni. Okay, next kita boleh masukkan keyword yang merujuk kepada carian kepada projek-projek ini lebih mudah lah. Okay, dan PTJ ni adalah projek ini di bawah PTJ mana. Contoh saya masukkan dia kepada Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi dan URL ataupun DOI. URL ni ataupun DOI ni kalau kita ada sistem kita boleh masukkan, ataupun projek ini memang ada DOI, so kita boleh masukkanlah DOI untuk projek ini supaya dia untuk dapat citation. Okay, saya boleh dashkan dulu kat sini. Okay, now sekarang ni inilah yang saya cakap tadi. Daripada projek, kita tak masuk lagi tentang dataset tadi. Kita baru pergi kepada projek. Projek ini kita nak bagi orang visibility projek ini kita nak dalam UPM saja ke atau orang luar pun boleh nampak. So kita boleh set UPM dulu. So orang luar tak nampak projek yang kita buat, cuma orang dalam UPM saja nampak. So memudahkan collaborator dalaman UPM untuk collaborate lah. Okay, next kita akan klik button save. So data akan disimpan. Okay, kita dah selesai untuk daftar projek. Simple, quick dan juga sangat straightforward. Dia kata macam tu. Okay, nextnya ialah kita akan bina directory. Apabila kita ada satu projek, kita of course kita nak dataset kita tu kita akan simpan kepada directory. Okey. Dalam directory ni kita ada dalam paparan ni kita ada dua bahagian lah. Okey. Yang atas tu adalah form untuk kita daftar directory, dan di bawah tu adalah folder. Okey, listing, senarai folder lah. So kita boleh membina lebih daripada satu directory untuk satu projek mengikut tujuan dan sasaran view kita. Okay, sebagai contoh sekarang dalam rancangan kita, of course kita satu directory untuk paparan kita saja ataupun kita private untuk kita saja, untuk kita letakkan master file kita dan perkara-perkara yang penting untuk kita punya projek. Jadi satu lagi directory kita akan buat untuk public ataupun open access. Okay. Jika kita nak untuk UPM pula dia ada satu lagi folder, so kita boleh create lah, kita boleh tambah lagi. Ataupun kita macam mana kita design kita punya projek tu bagi keterlihatan. Okay, kadang-kadang kita faham kadang-kadang ada research yang multiple niche area, so dia ada banyak. Dia ada banyak dekat situ dan dia boleh create satu-satu dekat situ. Okay, daripada situ sebenarnya data itu bergantung kepada satu master file, boleh. Okay. Now sekarang ni kita bina directory. Okay, kita cuba buat tajuk. Okay, kita buat tajuk is master file. Okay, title dia kita letak situ adalah master file. Okay, dan okay, kita cuba letak dekat sini. Okay, master file bagi semua tajuk ni. Sebab nanti dalam folder tu akan nampak lah dia punya description dia. So, kita version, kita letak satu. Contohlah kita ada versioning dalam projek tu. Kalau gini kita version 1, kita letak version 1. So, resource dataset. Okay, resource dataset ni sebenarnya sistem ni kita boleh connect dengan data luar. Contoh macam kita ada data log sensor daripada luar, apa boleh. Tapi untuk masa sekarang ni kita fokus kepada data simpanan kita lah. So, maksudnya data tu berada di dalam UPM dan juga dalam HDFS storage yang kita dah set up. Okay, now kita boleh pilih HDFS storage dan folder. Okay, kita boleh letak nama folder dia.
di sini. Okey. Saya syorkan apabila kalau kita private, kita letaklah private, kita ini dipanggil prefix, kita panggil dia prefix lah. So prefix kita letak private, so kita nampak, kita tahu apabila kita pergi kepada folder tu, kita tahu ini adalah data yang bersifat private dekat sini. So dekat sini, dan share dataset tu. Okay, di sinilah yang kita akan kawal dataset tu, dia boleh diakses oleh siapa? Oleh hanya kita, ataupun share to all, ataupun UPM member. So contoh macam sekarang ni kita akan pilih share only me ya, sebab kita nak simpan master file dalam directory ni. So publish, kita akan yes dan kita akan save. So kita akan nampak satu folder dah dibangunkan. Alright. Sekarang ni kita cuba yang untuk buat public tadilah. Okay, yang kedua is open. So kita akan namakan dia open file. Okay. Description kita akan bagi okay, description ni lebih cantik kita letak apa penerangan kepada dalam data ni lah, supaya nanti sebelum collaborator dapat akses kepada file, dia boleh baca description ni dan dia faham apa yang ada dalam file ni lah. Mungkin ada limitation yang ada dekat dalam file ni ke apa ke, so kita boleh tulis kat situ supaya collaborator luar tu faham. Dan versioning kita boleh letak versioning 1, dan sama juga proses yang tadi. Kita ulang proses yang tadi. Dan seperti tadi saya cakap prefix kita letaklah, yang tadi kita letak private, ini kita letak public lah. So public kita share to all. Kita share to all, kita save, kita publish to yes, dan kita save. Dan kita nampak dua folder yang kita telah bangunkan. Okey. Okey, sekarang ni kita dah selesai untuk proses yang kedua tadilah, iaitu membina directory. And now kita pergi kepada raw data yang telah kita bina tadi, seawal tadi tu, kita akan masukkan dekat dalam sini. Okay, of course yang file yang kita bina tadi tu adalah berbentuk master file. Jadi kita tak nak dia jadi open access. Jadi kita boleh masukkan file tu ke dalam master file. So upload dia mudah saja. Upload dia mudah saja sebab file tu dia berbentuk fizikal. Dan kita boleh klik dekat choose sini dan pergi kat desktop, pergi kat tutorial, dan kita nampak okay, data RIS jatuh. Dia berbentuk CSV, data RIS jatuh dan kita boleh select dan kita boleh upload. Okay, file telah berjaya di-upload. Okay. Untuk upload file itu saja. Dia mudah dan ini proses yang sangat biasalah. Dan okey, di sinilah saya akan tunjukkan bagaimana kita browse data through system. Tadi kalau kita nampak kita buka daripada SPSS, betul. So ini adalah data dia. So ini adalah data dia. So tapi kita dah tak pakai SPSS. Dan okey, contoh kalau kita nak upload juga SPSS di sini pun boleh. Okey, kita upload file SPSS di sini dan kita upload. Okey, daripada sini kita dah ada dua. Satu .sav iaitu file SPSS, yang kedua adalah CSV. Okey. Daripada sistem file tadi, data dalam file tadi tu kita boleh terus browse dengan kita klik pada browse data. So kita dah boleh nampak data ni. Ini adalah data-data yang berada dalam SPSS tadi. Allah Rabbi. Maaf Okey, kita klik sekali lagi. Kita klik pada browse data dan kita akan nampak semua data-data yang berkaitan tadi. So, kat sini kita tahu dalam ni ada 192 data. Untuk sekarang ni kita hanya view 10 data saja. Untuk view data ini sangat cepatlah. Dia terus dan mengambil hanya beberapa milisecond saja. Okey, daripada data yang kita nampak ni pun kita sebenarnya boleh saring. Okey, bagaimana kita menyaring data? Contoh kita nak
data ini dia mempunyai penyakit darah tinggi. Okey, first tadi kalau kita tengok tadi darah tinggi dia 1, right? Okey, darah tinggi dia 1, so kita boleh klik 1. Dan ini adalah penyakit okey, darah tinggi. Maksudnya data yang ada sekarang, maksudnya data daripada 190 data, 98 orang data ada masalah penyakit darah tinggi. Andai kata kalau kita nak filter lagi data, kita nak kecilkan lagi data, kita masuk, kita nak saring data hanya orang yang mempunyai kencing manis. So kita filter lagi, so kita akan dapat data orang yang ada darah tinggi dan kencing manis. Tadi ada 60 lebih, so sekarang kita ada 45 data. So kita nampak data dari situ kan. Okay. Now kita dah bagi kita dah saring data ikut condition apa yang kita perlukan. Dan dekat sini juga kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini banyak atribut yang ada, betul. Tapi untuk paparan luar kita tak nak semua ni. Kita tak nak bagi orang nampak semua ni. Kita hanya nak bagi orang nampak nama, bangsa, jantina, umur pun kita tak nak, katakan darah tinggi, kencing manis, kardiovaskular, hyperlipidemia dan juga psikiatri, katakan. Kita nak tunjuk yang ini sahaja dan kita boleh run lagi data. Daripada panjang tadi, kita hanya tinggal ini sahaja data kita. Ini sahaja. Jadi, okey. Ini bagaimana daripada 10 kolom pergi kepada 33, contoh macam 33 kolom pergi kepada 10 kolom atau macam tu. Kita kecilkan kolom data tu. Okay. And now, kita kat sini kita nampak nama kat situ kan. Kita bayangkan kalau nama tu adalah sensitif, kita tak nak public tahu. Ini nama-nama dia. Jadi kita boleh klik kat randomization ini, kita pilih nama. Dan kita pilih nama dan kita run. Dan nama dia tak nampak. Dan nanti bila kita publish data ni ataupun kita reproduce data ni, orang luar hanya nampak cacing ni je lah. Orang akan nampak masking ni. Okay. Kita boleh pilih lebih daripada itulah. Contoh macam jantina pun kita boleh. Contoh kita pilih jantina dan kita submit. So jantina dia akan ni halah. Walaupun satu lagi walaupun dia berbentuk masking tapi dia bukan unik kepada setiap row data. Dia masking, dia ikut balik pattern dia. Kalau lelaki, okey, apa dia punya masking dia? Kalau perempuan, apa dia punya masking dia? So nanti untuk next further analysis nanti kita tahulah dia dapat bezakan kat situ. Sebab categorical dia masih lagi dipegang. Okey. Okey, next kita boleh unset data lah. Unset data contoh macam sekarang kalau ada empty, so kita boleh type empty lah dekat situ. So dia akan buat cleaning data. So dan contoh kita type empty dekat sini, so kita akan visit ya. Dia akan buang mana-mana data yang empty. So sekarang ni data ni kat sini tak ada empty lah. So dia akan buang. Dia akan ini cleaning. Empty ini adalah cleaning. Unset ini adalah kita nak buang. Kita nak buang data. Contoh kita ada sekarang ada 45 data. Katakanlah kita nak buang yang orang yang bernama yang ini tadilah. Sekejap saya test dulu. Okey. Kita kena cari balik data tu. Sekejap tinggi 1 dan kencing manis 1. Search balik. Okay. Select nama, bangsa, jantina, darah tinggi, secretary. Okay. Okay.
Okay. Kita nak unset ni sebenarnya dia tak boleh ni, dia kena macam ni. Contoh macam kita nak buang yang ni, kita nak buang nama ni, kita ada 45 data, kita nak unset dia. So dia akan ada jadi 44. Dia akan buang data yang bernama yang sini. So anonymize tetap sama. Dan juga jantina tadi, jantina dia kan, okay. Search. Tetap dia 44 data. So kan cleaning tadi, so kita letak empty tadi lah. Sebab empty. Oh, sebab empty. Sebab empty tu tadi. Jangan keluar. So, okay. Daripada 44 ni, data ni, katakanlah kita, okay, memang data kita bila kita saring ada 44. Saya buang balik nama ni. Okay. Memang kita saring ada 45 data. Tapi untuk public, kita tak nak 45 data. Kita hanya nak 9 data sahaja keluar. So, kita search. So, data kita hanya ada 9 sahaja. So, orang luar, daripada data kita 192 tadi, orang luar akan nampak data kita hanya 9 data sahaja yang siap dimasking dan juga kolom yang hanya kita beri sahaja. Okay. Now, itu macam mana kita nak saring data lah. Dekat sini pun kita boleh buat download data yang kita pilih ni. Untuk kita download, contoh macam kita save, kita search lah. Search dan kita boleh klik download ni, so dia akan download file tersebut lah. Okay. And next is, and now saya rasa saya dah selesai untuk tunjuk macam mana daripada data SPSS kita masuk ke dalam sistem berbentuk data semi-structure, dan daripada data semi-structure di dalam sistem tu sendiri, bagaimana kita boleh lihat data tu, bagaimana kita boleh saring data tu, bagaimana kita boleh maskingkan data tu. Okay, now sekarang ni daripada data yang begini, kita boleh create satu khusus untuk orang luar. Sekarang untuk masa sekarang ni orang luar tak boleh nampak lagi. Orang luar hanya nampak nama projek kita je. Sebab dalam file tu kita set up, dalam file tu kita dah masukkan dalam private. Okay. Now sekarang ni kita nak jadikan data ni as a secondary. So bagaimana cara dia ialah kita copy parameter. Copy parameter ni yang sebenarnya adalah setting yang kita buat di atas ni. Okay, setting ni buat kita atas ni, kita copy parameter. Okay, next ialah kita pergi kepada reproduce data. Okay, reproduce data. So dekat sini dia ada agreement sikit lah. Kita kena nyatakan perjanjian data ni lah. Untuk di sini saya buat contoh saja ya. Contoh untuk paparan umum ataupun public access lah. Okay. Now kita kena agree, kita kena buat agreement dengan term yang dah diberi dan kita proceed. Next, dia akan ada keluar satu lagi borang, di mana borang inilah yang kita akan set up. Sebenarnya borang ni adalah set up untuk membina reproduce data tu. Okay, contoh macam sekarang ni ialah data false public. Jadi contoh sini description for public. Okay. And now yang lain tu tak payah usik. Dekat sini kita hanya control V sahaja ataupun paste sahaja. Okay. Maklumat setting yang kita buat tadi dan kita pilih method dia. Method dekat sini sebenarnya dia ada dua, push button dengan scheduler. Jadi untuk masa sekarang ni, untuk hari ni saya akan tunjuk push button lah. Push button ni maksud dia on demand. Once kita nak data baru kita tekan button tu, baru data yang terkini dia akan update. Dia kalau contoh macam kalau kita ada log sensor of course data dekat sensor tu dia sentiasa grow. Jadi bila grow, kita nak data dalam data lake kita pun dia grow. Jadi kita kena set up dia as a cron lah. As a cron dia akan ada scheduler dia akan pergi mengambil data daripada sumber mana yang kita set tadi lah. Yang ni public, kita namakan nama file tu ialah public access
access data forms. Okay. Then lepas tu baru kita pergi kepada ni folder. Perasan tak? Tadi kita hanya create dua folder. Sama ada kita master file ataupun open data file. So sekarang ni kita nak yang data yang kita buat tadi tu adalah untuk open file. Jadi kita masukkan dalam folder open file ni dan kita save. Okay, kita save. Dan automatic dekat dalam folder open data file ni dia hanya ada satu file ni lah. Kita boleh klik dekat sini dulu sebab dia tak ada file lagi. Kita hanya create dia punya connection kepada kita punya master file. Okay, now sekarang ni baru kita create dia punya ni lah, dia akan tarik data lah. Dia akan tarik data daripada master file tadi. So, okay, done. Dia dah create data. Dengan dekat sini dia dah siap metadata last data bila ditarik, time untuk tarik data tu dan juga berapa row data yang ada dalam dataset ini, iaitu kita create tadi 9 data row. So dia memang ada 9 lah dekat sini. So kita boleh klik balik, kita boleh browse balik data tu. Dan kita tengok ini adalah data yang sama yang kita create tadi. So inilah data yang public nampak dekat sini. Okay, sini saja. Bayangkan data dekat kita tadi, dekat master tadi, kita ada banyak. Kita ada macam-macam data dekat sini. Okay, macam-macam data dekat sini. Tapi untuk akses kepada open data, so kita hanya nak nampak yang ini, data ini, dan dah disiap di masking. Okay, ini adalah cara kita bagaimana kita nak open data dan juga open access dan open data tu. Inilah yang saya katakan, dia bukan bersifat apa yang kita ada kita bagi. Tidak. Apa yang kita ada kita tapis dulu sebelum kita bagi. Itu dia punya pengertian dia lah. Okay. Dan dari sini cuba kita lihat projek kita. Okay, ini saya access dalaman. Bila saya access dalaman, projek tadi saya memang access untuk dalaman UPM. Bila saya klik agriculture ni, so supposedly projek saya yang saya baru bina tadi adalah dah keluar lah, iaitu 8 hari bulan pada pukul 10 pagi tadi. 10 pagi tadi. So kita nampak ini adalah projek dia lah, program pemekasaan, penghormatan, penjagaan kesihatan. Okey, dan kita nampak ini adalah description dia yang kita masukkan tadi. So contributor dia siapa dan fakulti mana dan access berapa banyak. Dan kita boleh klik dekat sini Kita boleh klik kat sini. Okay, now baru kita nampak kita punya file lah. Dekat sini, ini adalah folder yang kita create tadi. Ada dua folder yang kita create tadi. Satu master file bagi semua data file. Satu folder mengandungi dataset yang boleh diakses public. Okay, saya boleh nampak dua folder sebab ini adalah folder saya. Tapi kalau dalaman UPM yang masuk, yang login, dia tak nampak folder restrict ni. Sebab folder ni hanya saya saja yang nampak. Ataupun pemilik data tu, sebab kita dah create dia as a private. Yang folder di bawah ni memang dalaman UPM nampak dan luar pun nampak. Sebab kita dah setting dia sebagai open access. Okay. And now sekarang ni kita boleh pergi kepada preview data dan kita boleh nampak public access data file tadilah. So bila kita klik dekat sini, so kita boleh nampak ini adalah data dia. Data yang kita create tadi asalnya datang daripada data master file yang ini. Okay. Now is cuba saya log out. Kita tengok sebagai orang luar lah. Okay, saya log out. Saya cuba tengok sebagai orang luar. So obviously saya tak nampak projek tu. Tak ada projek tu. Kalau tidak dia akan ada kat atas lah. Ataupun cuba saya tarik tengok.
Program pemangkasaan. Cuba kita cari tengok projek ni. So tak ada. Jadi saya log out, saya login balik sebab saya akan cuba set balik setting projek itu jadi visibility kepada umum. Okay, bagaimana saya nak edit balik projek saya, pergi kepada list dataset dan kita nampak balik projek ini. Ini projek, so kita boleh klik dekat sini dan kita boleh nampak ini adalah form tadilah. So kita boleh ubah share to all. Bila share to all, saya try save next. Okay, saya try save next dan saya log out. Okay, bila saya log out, saya pergi balik kepada agriculture ni tadi dan baru saya nampak ni projek. Ini saya sebagai orang luar daripada UPM Okay. Dan saya cuba klik kepada file ni dan kita nampak yang folder ni sahaja. Nampak tak? Kita hanya nampak satu folder sahaja. Review. Okay, dekat sini sebenarnya saya terlupa satu benda. Satu benda di mana saya tak upload dia punya information dataset tadi. Okay, saya cuba upload balik. Dekat sini, okay. Saya cuba ni saya cuba bayangkan Dekat sinilah kekangannya di mana bila kita tak muat naik variable dataset tu, so bila orang klik data dia hanya nampak 101010. Jadi dia tak nampak apa itu dia punya categorical ni. Jadi itulah sebabnya kita perlu masukkan dia punya variable tadi. Okay, kita pergi balik kepada dataset tadi. Kita pergi balik kepada setting projek kita tadi dan boleh terus pergi kepada HDFS storage terus dan kita nak masukkan variable tadi di dalam open data file. So daripada open data file tadi, proses dia semua sama juga. Dia sangat mudah. Just kita pilih file variable data file ni tadi. Okay, dan kita upload. Kita upload dan file tu sudah tersedia. Okay, now kita cuba log out. Log out dan saya login. Saya cari balik file tu. Saya cari balik projek tu. Dan saya nampak ada dua dekat sini. Apabila saya klik sini, saya nampak projek ni. Dan saya tengok 0101 categorical. Saya nak tahu 01 tu apa sebenarnya. Dan saya boleh klik sini dan saya nampaklah. Ini adalah 01 tadi, ini adalah 01 tadi. Untuk apa, satu ni apa, 20 ni apa, satu ni apa, 0 ni apa. So kita nampak dekat situ. So sebagai collaborator luar, okay, kita fahamlah. Oh, satu tu adalah orang yang ini. So daripada sini dia, kalau saya nampak, okay, adakah data ini sesuai untuk projek saya dan kalau sesuai data projek ni. Jadi saya boleh untuk further collaboration lah dengan penyelidik ni dan dia akan contact penyelidik, ketua penyelidik itu sendiri. Okay, ini akses daripada luar. Alright, saya okay. Now lagi saya login balik dalam sistem untuk saya nak tunjukkan bagaimana ketua projek itu boleh boleh assign kita punya group members lah. So kita boleh masukkan dekat sini lah user control ni dan kita boleh assign sama ada dia UPM staff ataupun external. External dia akan masukkan maklumat butiran apa semua. So dia akan save, nanti akan lalu data steward akan check, dan data steward akan approvekan share ni kepada siapa dan nanti information tu akan diterima melalui email. Dan daripada situ external
staff ni external ni tadi akan boleh login as a member kepada projek ni. Okay. Okay. Seperti yang saya maklumkan tadi, Putra Adi Repo ni adalah salah satu repository yang menyokong dan memberi ataupun contributor data kepada Malaysian Open Science Platform. Contoh kalau kita pergi kepada MOSP, kita boleh type MOSP je kat situ. So kita akan nampak MOSP. Dan kita cuba pergi ke platform MOSP. Okay. Di sini kita akan nampak pembekal data dekat sini. Sekejap Okay, kita boleh klik pembekal data. So kita akan nampak data UPM dekat sini. So data UPM kat sini ada 74 set yang dibenarkan. Sebenarnya dekat dalam Putra Adi Repo ni lebih daripada 74 data set sekarang ni. Tapi macam saya cakap tadi, proses sharing data ini akan dikawal oleh tim data steward. So data steward ni yang akan menentukan apa dataset yang sesuai dan boleh diberi mengikut polisi yang ada lah sekarang. Dan kita boleh tengok bila kita klik kat sini 74 dataset ni, kita boleh nampak ini adalah data-data yang berada di Open Science. Contoh kalau kita pergi kepada composition by EFL learners ni, so bila kita klik dekat sini, so dia akan bagi information asas ataupun metadata yang metadata ni datang daripada Putra Adi Repo tu sendiri. So bila kita akses data, sebenarnya dia pergi balik kepada Putra Adi Repo. So daripada situlah kita akan melihat contributor ni akan lihat apa open data yang dibenarkan dekat sini. Okay. So bila kita klik kat sini, kita boleh nampak lah apa file-file dia. Dan ni lah. Okay. Saya rasa saya dah cover untuk demonstrasi kepada penggunaan sistem ni. Saya dah cover bagaimana untuk mendaftar projek, bagaimana untuk membina directory, bagaimana untuk memuat naik file dan bagaimana kita reproduce dataset itu kepada data yang disaring, yang dah dimasking dan boleh diakses untuk open access lah. Dan sekarang kita pergi balik kepada slide saya, iaitu kesimpulan. Okay. And now secara kesimpulannya, Open Science ni bukan sekadar trend lah, tetapi ia satu transformasi budaya penyelidikan yang menyokong keterbukaan, kolaborasi dan kepercayaan ilmu. Okay. Dengan prinsip open as possible, as close as necessary yang saya tunjukkan dalam Putra Adi Repo tadi, ia menjadi panduan utama untuk membuka akses setakat yang bermanfaat tetapi menutup setakat yang perlu untuk melindungi hak, data sensitif dan juga etika. Okay, komitmen UPM terhadap Open Science ni bukan saja mematuhi dasar global dan nasional, tetapi memperkukuhkan reputasi universiti sebagai peneraju utama yang telus boleh dicapai dan bertanggungjawab. Okay. Struktur sokongan untuk inisiatif penyelidikan ini lebih kepada pemeliharaan dan reproduksi data dengan memelihara data penyelidikan untuk penggunaan masa hadapan, pergi kepada perkongsian data yang terurus bagi memastikan data penyelidikan boleh diakses dengan teratur dan juga keterlihatan penyelidikan supaya penyelidikan-penyelidikan kita dapat dilihat dan dapat dikongsi dengan kredit luar lah. Okay, itu adalah UPM Research Data Repository. Dan saya rasa setakat itu yang saya sharing saya berkenaan dengan UPM Research Data Repository ini.
mungkin saya boleh pass kepada inilah, kepada pengurusi untuk selanjutnya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hamzidi atas perkongsian yang amat menarik dan informatif sebentar tadi. Kita teruskan dengan sesi soal jawab. Para peserta dialu-alukan untuk mengemukakan soalan melalui ruangan chat atau mengangkat tangan secara maya untuk bertanya secara langsung. Okay, thank you Pu Choi Lin. Okay, berkenaan dengan save data a few years ago, macam saya tunjukkan tadi, data itu bersifat physical. Kalau data itu bersifat physical, so kita boleh upload data tu, kita create the new one project dan kita boleh go to the ni lah. Dan untuk DOI tu, kita memang sekarang ni dalam further action lah untuk kita adakan digital object identifier tu. Okay. Access dataset open to all general search. Okay. Itu yang saya cakap, apabila kita set kita punya dataset to access, open access. So secara general dia dataset tu boleh dicari lah. Dataset boleh dicari, hanya dataset yang kita open to all sahaja. Kalau as a dataset yang bersifat private yang kita simpan, so dia tak boleh akses dari situ. Okay. Okay, ada soalan lagi ke daripada peserta? Okay, ada satu soalan daripada Cik Nurul Munirah binti Abdul Hamid. Okay, Assalamualaikum. Adakah semua dataset ini melalui JK Etika Penyelidikan UPM? Okay. Soalan adalah merujuk kepada dataset melalui JK Etika. Okay, now sekarang ni kita bercakap tentang dataset. Dataset ini adalah own kepada pemilik data. Jadi pemilik data yang ada kuasa, ada hak untuk muat naik data penyelidikan. Kita di Putra RD Repo, kita menyediakan platform di mana kita sudah sediakan satu platform yang sebagai owner data dia boleh masukkan as a private data dan dia boleh masukkan as a open access, dia boleh saringkan. Jadi JK Etika Penyelidikan ini seharusnya ketua penyelidik itu faham kat mana data etika itu sendiri. Saya rasa lebih kepada macam inilah. Dataset ini dia sebenarnya jatuh kepada ketua penyelidik itu sendirilah. Kita lebih mengurus kepada polisi data itu sendiri. Dan sekarang ni pun kita masih lagi memperkemaskan dan juga memantapkan lagi polisi data yang ada sekarang. Okay, terus ya. Ada satu lagi soalan daripada Cik Rosla binti Zamzuri. Assalamualaikum. Untuk rujuk universiti lain, boleh mohon melalui platform ini juga? Untuk rujuk universiti lain, boleh mohon platform ini juga. Untuk rujuk apa tu sebenarnya? Boleh perjelaskan lagi tak? Untuk
merujuk pada data ke ataupun bagaimana? Oh, okey. Data yang tiada dalam UPM. Okey. Macam saya cakapkan tadi, Putra Adi Repo ni kita menyediakan platform untuk ketua penyelidik sendiri yang upload data. Dia bukan data ni kita upload datangnya daripada data steward ataupun datang daripada data management ataupun datang daripada data yang lain, data-data owner yang lain. Dia datang daripada data owner penyelidik itu sendiri. Jadi of course lah kalau data yang tiada dalam UPM tu memang tak ada lah dekat Putra Adi Repo. Cumanya apabila ada perjanjian dan juga perkongsian data dengan universiti lain. Contoh apa yang saya faham ialah penyelidik dalam UPM berkongsi penyelidikan bersama dengan penyelidik luar di UPM dan data itu akan penyelidik di dalam UPM ini akan memuat naik data di dalam UPM. Itu bolehlah. Itu hasil daripada perbincangan bersama dengan penyelidik luar itu sendiri. Saya harap menjawab soalan. Okay, ada soalan lain daripada peserta? Ada lagi satu soalan. Okay, selamat pagi. Apakah perbezaan perkongsian data melalui Putra Repo dan Google Drive? Okey. Secara jelasnya ialah Putra Adi Repo ni dia lebih kepada data-data penyelidikan yang bersifat ilmu, yang bersifat sains, yang dimasukkan oleh ketua projek itu sendiri, dan data-data itu yang kita rasa boleh dikongsi dengan penyelidik luar secara selamat, di mana kita tahu dalam Putra Adi Repo ni kita ada tim yang mengawal selia data, ada tim data steward yang akan memastikan data-data yang dimasukkan ini adalah bersifat sensitif ke, macam mana ke, dia ada kawalan dekat situ. Berbeza dengan Google Drive. Google Drive ini ialah dia bersifat personal. Macam saya cakap tadi apabila kita buat projek dan kita masukkan Google Drive. Google Drive tu mestilah assigned by kita punya account sendiri. Memang kita boleh share, tapi itu pun kita share pada hak kita lah untuk kita share, tapi dia tak ada tim daripada UPM yang sendiri, iaitu data steward itu sendiri, yang memastikan data ni boleh macam mana kualiti dia, macam mana dia punya integriti dia, bagaimana dia punya sensitivity data dia. Dia sometimes, dia kadang-kadang mungkin akan ada terlepas pandang daripada ketua penyelidik, di mana untuk berkongsi data mungkin dia terlepas pandang di mana ada elemen-elemen sensitif di dalam data kita dan kita share dekat orang. Tapi itu yang kita bimbanginya ialah kebocoran data itu sendiri. Apabila ada data steward melihat variable ini tidak boleh di-view. Jadi kita daripada situ ada kawalan kepada data itu sendiri. Dia berbeza dengan Google Drive tadi. Google Drive tadi memang kalau kita terlepas, memang kita terlepas lah. Dia macam tu. Dan satu lagi, Google Drive ni data dia berada di luar daripada UPM. Sedangkan Putra Adi Repo ni memang datanya berada di dalam UPM. Okay. Saya harap menjawab soalan. Dan satu lagi mungkin saya nak tambah sedikit lagi perbezaan berkenaan dengan Putra Adi Repo dengan Google Drive tadi lah. Macam saya tunjukkan tadi, di dalam Putra Adi Repo ni kita ada menyediakan satu features di mana kita boleh reproduce data melalui data raw kepada data yang telah disaring. Tapi apa yang saya tahu ialah Google Drive
dia tak boleh buat macam itulah. Melainkan kita saring sendiri, kita bawa keluar, kita pecah-pecahkan, kita save dalam satu file lain, and then kita share pula dekat siapa yang kita nak share itulah. Dia macam tu. Tapi dekat sini kita boleh saring through the system. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay, saya rasa itu sahaja. Okay, ada lagi satu. Okay, boleh save dataset yang sudah publish. Sudah. Okay, saya rasa ini apa yang saya faham lah. Dataset yang dah dipublish di mana-mana publisher. Okay, saya faham. Tapi sebenarnya kita boleh save je. Tapi itu yang macam saya cakap tadi lah. Apabila dataset yang dah publish tu, dia lebih bersifat data yang dipanggil dalam journey of data tadi tu, data yang telah diterbitkan. Jadi dia punya skop dia dah terlalu kecil. Jadi that's why lebih bagus. Ya, faham dataset yang dah dipublish. So kita create baru projek dalam UPM dan kita masukkan raw data dekat dalam UPM. Dekat situ kita combinekan sekali dengan data yang dah dipublish tadi. Sebab data yang dah publish ni macam saya cakap tadi lah, dia data yang dah di final. Jadi untuk kita nak kembangkan penyelidikan itu agak susah lah sebab dia dah final. Jadi apabila ada raw data yang datangnya yang menghasilkan data yang kita publish tadi tu, so kita boleh nampak dengan lebih jelas dia punya metod kajian, dia punya hasil kajian dia tu, so kita boleh kembangkan lagi kepada kajian-kajian yang lain, insyaAllah. Ya, kita boleh masukkan DOI masa kita daftar projek tu tadi. So dia ada dekat situ URL ataupun DOI, so kita masukkan DOI situ. Jadi dekat situlah bila orang jumpa projek tu, orang nampak oh projek ni ada DOI. So dekat situ jugalah kita boleh dapat citation di situ. Okay, itu saja saya rasa untuk sesi soal jawab. Terima kasih kepada semua peserta atas soalan-soalan yang dikemukakan dan penghargaan kepada Encik Hamzidi atas jawapan yang sangat bermanfaat. Dengan itu sesi soal jawab berakhir di sini. Kita teruskan ke sesi seterusnya iaitu sesi cabutan bertuah. Sebagai tanda penghargaan atas penyertaan semua peserta dalam webinar ini, pihak penganjur dengan sukacitanya ingin menghadiahkan sagu hati berupa kredit Touch and Go e-wallet bernilai RM10 kepada 5 orang peserta bertuah. Okay. So, baiklah kita mulakan dengan cabutan yang pertama. Okay, yang pertama, Encik Nuril Azmin bin Muhammad Noor. Encik Nuril Azmin bin Muhammad Noor, tahniah diucapkan. Okay, seterusnya yang kedua,
Yang kedua, Cik Haslina binti Abu Seman, Rais Talib. Tahniah diucapkan kepada Cik Haslina binti Abu Seman, Rais Talib. Kita teruskan dengan peserta bertuah yang ketiga. Okey, tahniah diucapkan kepada Cik Ifah Zakiah binti Muhammad Jiman. Peserta bertuah kita yang ketiga pada hari ini ialah Cik Ifah Zakiah binti Muhammad Jiman. Tahniah diucapkan. Kita teruskan lagi. Okey, kita ada peserta bertuah yang keempat, Puan Nur Azlin Hassan. Peserta bertuah kita yang keempat, Puan Nur Azlin Hassan, tahniah diucapkan. Okey, kita akan spin untuk yang terakhir, yang kelima. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir peserta bertuah kita pada hari ini adalah Cik Raja Nurzatul Effah binti Raja Adnan. Yang kelima dan yang terakhir, Raja Nurzatul Effah Raja Adnan. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Okay, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Pihak Ursti akan menghubungi anda selepas program ini. Okay, sebelum mengakhiri webinar ini, marilah kita merakamkan kenangan dengan sesi bergambar. Mohon kerjasama semua peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Lagi sekali. Senyum. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri program ini, mohon kerjasama semua peserta untuk mengisi borang kehadiran yang telah dikongsikan di ruangan chat. Sijil penyertaan dalam bentuk digital akan dihantar ke alamat email yang diisi dalam borang kehadiran. Akhir kata, kami sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita Encik Muhammad Hamzidi bin Hamid atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga diucapkan kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk menyertai webinar ini. Semoga ilmu yang dikongsikan hari ini memberi manfaat besar kepada penyelidikan kita semua. Dan kami berharap anda terus mengembangkan pengetahuan dalam pengurusan data serta memanfaatkan UPM Research Data Repository Platform Putra Audi Repo untuk penyelidikan yang lebih cemerlang. Dengan itu berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.